Lubang kubur hang lah tu dia kata. Telaga tu lubang kubur lah tu. Lepas tu dia kata yang ulak tu, yang ada dalam tu, ulak tu ialah azab kubur. Azab yang akan kita terima sekiranya orang itu amalan tak ada. Tu tali itulah amalan hang yang hang boleh gantung di situ. Tergantung situ. Lepas tu tikuih pula, hitam dan putih tu. Guru dia kata tikuih tu ialah siang dan malam. Siang dan malam itu ibarat apa? Dia duduk kerak je. Ataupun tali tadi ibarat nyawa kita. Nyawa kita, dia duduk mah, tunggu masa. Kerak putih je jatuh, habis masuk kita dalam tu. Lepas tu dia kata, apa madu tadi? Madu tu ialah dunia. Dunia lah. Kita berasa kena dunia sikit, berasa lali. Dia pun kena madu, lupa habis. Singa pun lupa, ular pun lupa, tali pun lupa, tikuih pun lupa, semua lupa. Boleh kena madu sikit. Madu tu ialah apa? Ialah dunia. Tu dia kata, Syekh dia bagi tafsiran kepada mimpi dia tu. Tu benda yang realiti hidup kita macam tu lah. Orang ini dia tak sedar. Tak sedar dia sedar lah ni pun dia masa umur dia, aku umur 60 dah. Apakah bekalan tu? Disebut Imam Al-Ghazali disebut, dia kata alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi. Alamat Allah Subhanahu wa taala itu berpaling daripada hamba-Nya ialah apa? Ishtighaluhu bima la ya'ni. Dia buat sesuatu perkara yang tidak berfaedah. Tak ada faedah lah. Hari kita tua-tua pun kita duk main lagi. Belaga ayam lah, apalah semua tua dah. Benda yang tak faedah lah tu. Lepas tu dia kata inimra'in zahabat sa'ah min umrihi. Sekiranya seorang itu hilang daripada dia itu 1 detik daripada umurnya. Fi ghairi ma khuliqa lahu minal ibadah, dan dia tidak melakukan ibadat tanpa sia-sia. Sia-sia umur dia berjalan duk sehari-hari itu sia-sia begitu. Dia kata apa? La jadirun an tatula alaihi hasratuhu, dan boleh jadi dia akan menyesal seumur hidup dia dengan 1 saat yang ditinggalkan tanpa beribadat tadi. Wa man jawazal arba'in, dia kata barang siapa yang sampai umur 40, lam yaghlib khairahu ala syarrihi, dan tidaklah banyak amalan baik dia daripada keburukan dia, falyatajahhaz ilan nar, dan dia bersedialah untuk dia masuk ke dalam neraka. Hadis Nabi SAW. Dan sampai 40 tu, kalau kejahatan dia tu banyak daripada kebaikan dia, maka Imam Ghazali sebut dalam hadis dia kata apa? Falyatajahhaz ilan nar, hendaklah dia bersedia untuk dia masuk ke dalam neraka. Wal iazubillah. Tu kita ni, bagi kita yang mendengar ni, kita sungguhlah kita pulun supaya sama-sama kita memberi peringatan, saya dan juga tuan-tuan sekalian, untuk kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan fala aqibata illa taqwa wa nihayatuha batinut taqwa. Tadi zahir taqwa. Zahir taqwa dia akan sampai kepada apa? Kepada batinit taqwa. Batin. Dah zahir kita, dah benda kita tak buat dah benda jahat tu. Tak minum arak, tak berjudi, tak nikam, tak buat apa semua, tak belaga ayam. Semua tu benda zahir. Dan saya dah tinggal semua benda itu, barulah kita tinggal benda batin pula. Tinggal benda batin, fala aqibata illa littaqwa, dan tidaklah, dan dia kata, dan tiadalah mendapat syurga melainkan dengan takut pada Allah Ta'ala. Wala hidayah illa lil muttaqin, dan tiada mendapat petunjuk melainkan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya takwa dan hidayah itu adalah suatu ibadat. Ibarat pada mengerjakan ketaatan yang disuruh Allah Ta'ala, sama ada taat luaran ataupun taat dalaman, dan menjauhkan maksiat yang ditegah Allah Ta'ala, sama ada maksiat luaran atau maksiat dalaman,
seperti yang hamba akan sebutkan di dalam kitab ini, jika dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Akan sampai satu bab dia sebut. Kita akan habis dalam bab ni, kita akan sambung pula dalam bab akidah pula. Kita masuk dalam bab akidah, benda wajib yang kita ketahui. Saya baca sikit. Maksud taat dan maksiat zahir dan batin tadi. Dia hurai balik. Apa dia maksiat zahir, apa dia maksiat batin? Wahai penuntut, ketahuilah bahwasanya yang dikehendaki dengan ketaatan zahir itu ialah seperti sembahyang. Solat kita itu taat zahir lah. Puasa, naik haji, memberi zakat dan sebagainya. Tu benda yang zahir. Mana kena buat lagu benda tu. Kena buat dulu. Kalau dia kata, aku ni benda batin aku jaga, aku tak kena ke orang deki dak, tak berasa hasad ke orang. Benda yang dia jaga, dia kata hati. Tapi dia tak sembahyang. Dia duduk kedai kopi, dia orang tahu lah dia tu duduk kedai kopi, dia kira buat ni dia. Kalau duduk dalam internet kan, Facebook kan, dia tak kacau orang. Dia duduk kira dia lah. Kira dia seorang lah. Tapi tak sembahyang, puasa apa semua tu. Tapi orang lagu ni juga tidak akan mendapat hidayah. Dia ditipu daya oleh syaitan. Dia kena apa? Kena taat zahir dulu. Macam tu guru, kalau kita kata dia tu Imam Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Dia kata, kalau seorang itu dia boleh berjalan di atas air, dia boleh terbang di atas angin, tetapi dia melanggar syariat Allah Ta'ala, ketahuilah kamu bahawa dia itu adalah syaitan. Walaupun dia hebat, boleh terbang, boleh jalan atas air. Kita kata pakaian janganlah, pakai putih, sorban putih pun boleh berjalan. Tapi mayang dak, puasa dak, syariat ni dia tak buat. Maka Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, dia kata apa? Dia kata, ketahuilah kamu bahawa dia adalah syaitan. Syaitan, bukan dia manusia, bukan tok guru besar. Benda yang zahir itu kena ikut dulu. Ketaatan batin pula itu ialah segala sifat kepujian seperti ikhlas. Ikhlas itulah yang akan diambil oleh Allah Ta'ala, ibadat kita. Merendah diri, nasihat, zuhud, sabar, bertimbang rasa, tawakal dan sebagainya. Itu adalah ketaatan batin. Kita jauh daripada benda yang boleh apa? Kita memiliki sifat-sifat yang terpuji itu. Dia sebut pula maksiat zahir. Maksiat zahir seperti berzina, mencuri, minum arak, ketum. Dia tak sebutlah ketum sini. Tapi saya buhlah itu. Sebab benda tu mabuk. Ganja dan sebagainya macam tu lah. Saya kias dengan arak tu. Arak tak kira lah. Pil kuda ke, tu ekstasi ke, macam-macam lah. Dia boleh buat macam-macam. Macam-macam benda-benda hak nak boleh mabuk lah ni, dia buat macam-macam. Hak ubat tu lain. Ubat tu, tapi ubat tak boleh nak buat ubat dengan arak. Tak boleh, haram. Arak tu najis. Tapi kalau benda lain, biasanya daun ketum kan, orang duk heboh lah ni, dia boleh buat ubat. Boleh buat ubat. Tapi kalau cara kita nak mabukkan itu secara sengaja tu tak boleh. Tak boleh. Maksiat batin pula ialah segala sifat kecelaan seperti riak, ujub, takabur, hasad, mengasihi dunia, keduniaan dan sebagainya, seperti yang hamba akan sebutkan nanti dalam kitab ini jika dikehendaki Allah Ta'ala. Dan disebut dalam hadis yang lain, dia kata, man samma'a samma'allahu biha. Kata barang siapa yang suka mencerita-ceritakan amalan dia itu kepada orang, kebaikan dia suka buat. Dia kata, aku ni kalau tiap-tiap kali Jumaat ni tak buat keluar duit RM10 tak sah lah. Masa tak boleh, nak kena buat keluar juga RM10 bulan tabung. Kau duk cerita ke orang juga. Seronok apa nak benggah-benggah lah. Ada cerita ramai-ramai tu, aku ni duk bubuh lah juga dalam masjid. Dia sengak lu dia. Dia hampa duk bubuh lah duit dalam masjid tu. Apa dik? Alah RM1, RM2 ya. Aku ni tak kurang daripada RM10. Kadang-kadang RM50 aku bubuh duit.
Jahannam gitu. Sama Allahu biha. Allah SWT akan membongkarkan dia itu di padang mahsyar itu. Dia kata si fulan ni telah bersedekah kepada orang, tetapi dia bersedekah itu dia hendak bermegah-megah ataupun menceritakan kepada orang lain. Tu. Bukan kata tak boleh cerita, seperti dah contoh kita kata untuk bagi pengajaran, untuk supaya orang ikut di depan orang yang takabur, orang yang banyak duit, kita buat keluar duit itu pada dia supaya apa? Supaya dia tu nampak, oh dia ni orang miskin pun bagi duit, aku ni orang kaya lebih lagi patut bagi duit. Tak apa gitu kalau kita tujuan kita untuk mengajar. Tu. Tapi kalau untuk berriak-riak ni tak boleh. Ujub, takabur, hasad dan sebagainya. Dia kata benda itu adalah daripada maksiat batin. Ketaatan zahir, ketaatan batin, maksiat zahir, maksiat batin. Semua tu kalau kita boleh jaga ke semua itu, maka kita akan selamat dunia akhirat. Tu peringkat permulaan tu. Jagalah. Ya kan kita nak main benda-benda syariat saja, semayang puasa, semayang puasa, semayang puasa, kita tak tahu sama ada kita itu, puasa kita, semayang kita itu diterima oleh Allah Ta'ala, kecuali kita kena menceburkan diri itu dalam bidang tasawuf itu. Iaitu apa? Membersihkan hati kita itu. Peringkat permulaan kita untuk membersihkan hati kita dengan apa? Dengan cara kita berzikir. Zikirlah banyak-banyak. Lepas-lepas subuh tu zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah tu. Panjang sikit. Zikir ke tahlil ke semua tu, selawat banyak-banyak, maka itu dia akan apa? Dia akan membersihkan hati kita. Apabila seorang itu ditanya kepada Ibrahim bin Adham. Dia kata, wahai Ibrahim bin Adham, dia kata, aku ni macam mana aku nak didik hati aku ini untuk aku berdiri malam, qiyamul lail, tahajud. Ibrahim bin Adham jawab, dia kata, hendaklah engkau jaga, jangan melakukan maksiat di siang hari, nescaya Allah SWT akan mengejutkan kamu di waktu malam. Tu kita jaga, jangan kita buat maksiat waktu siang. Yang kita bersihkan hati kita, Allah SWT akan apa? Akan menolong kita ke arah kebaikan itu. Allah SWT alam. Kita akan sambung pula insya-Allah dalam bab yang baru, iaitu apa? Bab yang pertama iaitu aqidah ahli sunnah wal jamaah, berkaitan dengan tauhid. Soalan ada kita ni baca doa lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi bi dzikrihi tatimmus shalihat wa bi taufiqihi tanalud darajat. Wassalatu wattaslamu ala sayyidis sadat wa ma'danil karamat wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in lahum bi ihsanin ila qiyamtis sa'at. Allahumma ja'al sayyidil kaunaini sallallahu alaihi wasallam lana fid daraini syafi' waj'alhu rubu arwahina wa rabi'a wa amra as-sari awqatina bil 'amali bi syari'ati